Asy'ariyah ni lah. Nah, Asy'ariyah iaitu kita mengaji wujud kidah bako. Tak sadar apa. Walau kita mengaji surah luar mari ni mata Imam Syafi'i tak ada suruh mengaji kali ilmu kalam. Nah, gapo lagi kita kata hasut te surah-surah tu. Nah, boh kita nak setengah lagi Nabi tak ngaji ilmu kalam. Macam-macam lah. Ya kita asal kira surah tu. Kita tak ada nak dinamo tu, kita nak di musamma diri tu. Di kanak ilmu kalam sini dia ilmu yang wakwi kita ni kena Tuhan. Kau dia nak nama gapo? Nak ilmu kalam, kau ilmu tauhid, kau lah dia. Yang penting ilmu yang kita mengaji tu, yang wakwi pegangnya kita ni betul. Hak duk keliru tu hilang keliru. Nah, hak duk tak jelas tu kita pun jelas. Nah, jadi kita ngaji tu kita boleh kenal sungguh mana khalik, mana makhluk. Boleh beza sungguh. Biar ni nak tak buh nama gapo, kita sebab kira dengan nama. Dengan nama tu. Oleh kerana lotar mari duk giling kala kita tu dengan nama. Kata Imam Syafi'i gini. Semua tu dah jawab lakon dah. Sebenarnya Imam Syafi'i lari tu bukan kena tah ngaji sifat wujud kidah bako sungguh. Semua tu ada jawab lakon dah. Tapi tak ada arah kerana oleh hati ada zaigun. Kerana hati dia ada zaigun tu jadi wak tak tahu. Hak Imam Syafi'i lari tu iaitulah ilmu kalam hak bertetengah dengan Quran, berlawan dengan Quran. Pahak kita ngaji wujud kidah bako tu mananya bertetengah dengan Quran, ada Quran. Buka tengok. Tapi itulah kita katanya lotare mari lagu tu orang tu tak ngaji kitab akidah Asy'ari daripada guru Asy'ari. Habis dia kutu tu. Kalau orang ngaji dah, ngaji dia senyap. Dia tahu lagu ni. Cara ngaji akidah sebenar lagu ni. Jadi semua tu berdasar Quran, berdasar dengan hadis, berdasar dengan dalil-dalil. Jadi jelas. Jadi katanya hak ni murid kata tu jadi gadah, jadi belawai. Oleh itu kita selaku orang-orang ni, kita mengajilah. Mengaji